Baik. Anda dah saksikan 8 calon pelajar membuat persembahan. Siapakah di antara 8 itu yang afundinya akan kita aktifkan? 2 daripada mereka afundinya akan kita aktifkan. Siapakah di antara 2 calon pelajar yang akan mengisi tempat duduk 02 ini akan terjawab apabila tenaga pengajar selesai membuat keputusan. Keputusannya akan kita umumkan sekembalinya kita dari berhenti rehat ini. Jadi kepada anda, teruskan memberi sokongan, teruskan bersabar bersama dengan imbasan Akademi Fantasia selepas ini. Jangan ke mana-mana. Berikut adalah hadiah-hadiah bagi para pemenang Akademi Fantasia musim ketiga. Kesemua para peserta akhir akan menerima hadiah-hadiah berupa kamera yang dapat merakamkan detik-detik indah tajaan Olympus. Mereka juga akan menerima barangan tajaan Samsonite, selesa, berkualiti, segak dan pastinya bergaya. Mereka juga akan menikmati barangan tajaan Jintel G Pro untuk ketenangan dan keselesaan sesuai untuk seksi keluarga yang mementingkan kesihatan. Barangan elektrik AOA bernilai RM3,098 dan RM5,448 menanti pemenang keempat dan ketiga. Barangan AOA bernilai RM8,596 untuk naik juara dan yang bernilai RM10,184 untuk juara. Bagi pemenang tempat ketiga, naik juara dan juara akan menerima paket cutian ke London dan Paris, manakala pemenang tempat keempat dan kelima menerima paket cutian ke Bali Sumbangan Pearl of the Orient. Hadiah hebat menanti juara sebuah kereta Suzuki Swift. Hebat, mantap dan bergaya, tajaan DRB Highcom. Dan juga menanti juara sebuah apartmen mewah. Alamilah suasana damai dan tenang, tajaan A Famosa Melaka bernilai RM175,900. Ya, itu dia hadiah-hadiah yang menanti juara. Dan apabila kita umumkan 2 lagi pelajar yang akan bersama dengan 12 pelajar, jadi 14 lah calon yang akan bertanding sebenarnya untuk mendapatkan hadiah yang kami perkatakan tadi. Ini dia 2 beg yang kami sediakan yang akan dibawa masuk sebenarnya ke dalam Akademi Fantasia. Okey, saya masih lagi menunggu keputusan daripada pihak Akademi, tapi sebelum tu berilah saya peluang sekali lagi untuk menjadi kreatif semula dengan lagu-lagu yang korang nyanyi. Jadi di antara anda yang ingin mengetahui, Diana terus mengatakan, pilihlah aku kerana I live my life for you, kata Heather. Dan bila terpilih nanti akan terhilanglah awan yang terpilu. Tetapi kalau anda terpaksa pergi, itu bukanlah soalan mengapa perpisahan yang kau pinta. Sebab andai kata dia kekasih awal dan akhirlah pilihan anda. Bagus korang pilih lagu ya. Okey, macam mana? Kita sudah ada keputusan daripada pihak Akademi yang kita perlukan tentunya pengetua M. Nasir untuk naik ke atas pentas. Masih lagi menanti-nanti. Baik, kita pusing balik, tak ada lagi. Kita pusing pula dari sini. Habis banyak lagu. Kekasih awal dan akhirkah mereka ini nanti? Terpaksa aku ghostan. Kerana dia kata andai perpisahan yang kau pinta, awan terpilulah yang datang. Because I live my life for you, jadi pilihlah aku. Aduh, keputusan tak sampai lagi. Tukar tempat diri. Okey, jadi kepada anda,
Anda dapat saksikan inilah sokongan yang padu diberikan oleh semua kepada Akademi Fantasia. Walaupun 8 yang terkeluar, mereka terus berada di sini. Jam hampir menunjukkan hampir pukul 12.30. Terima kasih kepada semua yang berada di Stadium Malawati Shah Alam ini. Dan mulai daripada hari Isnin ya, anda akan menyaksikan dari Akademi Fantasia dianggotai oleh 14 pelajar, 7 lelaki, 7 perempuan dan 7 tenaga pengajar. Jadi nombornya cantik ya, 7, 7, 7. Dan 27 umurku sememangnya membawa. Jadi bagaimana, adakah mulai daripada minggu depan kita dapat saksikan lebih ramai lagi yang mengisi Stadium Malawati ini? Sememangnya harus, kerana 14 akan membuat persembahan dan kejutan demi kejutan akan kami bawakan. Dan lebih mengejutkan, keputusan tiada lagi. Ya. Dan untuk pengetahuan anda ya, anda dapat saksikan bahawa saya agak terpinggir dengan Mr. Bola-Bola ini. Aku nampak apa saja atas pentas, itulah aku cakap. Mr. Bola-Bola ini yang selalunya duduk di belakang saya, tapi kali ini berada di sini. Dan ini menunjukkan betapa majunya Akademi Fantasia setapak demi setapak. Maka ke depanlah dia, walaupun dia tidak bergerak, demi ke depanlah dia. Jadi untuk Akademi Fantasia yang keempat, duduk di bawah ya.